Day 14 puasa bersama Bola God. Yap, aku baru post tadi day yang ke-13. Right now day 14. Intro. Bola God mengguncang siang dan malam, semangatnya tak bisa direndam. Dengan sihir sepak bola dia terbang di hati kita, jadi pahlawan cemerlang. Semua, hari ni macam biasa kita sahur dengan air panas Nescafe. Aku bangun lambat hari ni, jadi pukul 4 pagi baru aku bangun. Standby semua. Tak, penat tu, tapi macam biasa saya follow TikTok aku, channel Bola God, dan always watching dan sentiasa nantikan perkembangan terkini Bola God. Haha. Tapi apa-apa, stay tune. Aku rasa abang tu mesti komen. Mantri, brother Mantri, dia mesti akan komen dalam video aku ni. Tahu lah guys, tengoklah. Alhamdulillah guys ya, tadi baru lepas sahur dan solat subuh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tadi pun aku dah video tadi dia sebelum, ini selepas. Right now tak tahulah hari ni hari yang ke-14 ke 15. Tak pasti, tapi aku rasa ni hari yang ke-14 lah untuk aku post untuk puasa ya. Tak tahulah, aku kena kira balik lah. Kalau aku salah guys, sorry guys ya, sebab kadang-kadang aku tak berapa nak kira sangat. Hari yang ke-14 Jom 14, maknanya dah masuk 2 minggu guys. 2 minggu kita berpuasa. Dan malam tadi pun ada gerhana guys, gerhana full. Jadi memang seronok lah kan. Tapi aku tidur, tak dapat tengok lah. Tak apa, bukan rezeki. Bila lagi nak tahu gerhana kan. Jadi apa-apa pun, selamat berpuasa. Dan sentiasa nantikan Bola God berpuasa. Tah. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Khabar tadi aku dah buka puasa guys ya. Sorry guys ya, petang aku tak dapat buat video sebab aku sibuk. Sampai tu minum air guys, minum air. Dan tadi pun ada program, memang agak bising lah kan. Jadi aku rekod video agak lambat sedikit, tapi apapun aku still lagi post untuk vlog ni. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan terus terang guys ya, untuk vlog kali ni agak sikit, durasi dia agak sikit, maybe tak sampai 4 minit, tapi durasi sikit pun okey ke asalkan kita post. Tapi apa yang aku harapkan korang semua saya enjoy untuk vlog berpuasa bersama Bola God. InsyaAllah lah aku akan cuba buat yang terbaik dalam konten aku. Hopefully aku dapat banyak buat konten, sebab aku tak nak expose sangat untuk aku punya public konten ni. Untuk kalau aku nak post, aku post sini je, sebab konten aku tempat sama je kan rekod kan. So aku tak nak tunjuk sangat, aku tunjuk ni je. Okay, tu je lah. Apapun, this is the end. Esok kita sambung.